Lembangan Sungai Tersat menjadi saksi berdirinya sebuah tamadun yang dipayungi cahaya iman. Di sinilah, di celahan rimbun hijau Hulu Terengganu, bersemadinya seorang tokoh pembesar dan pendakwah silam yang mengalir dalam nadinya darah perjuangan agama. Tok Rajeri, nama yang barangkali asing pada pendengaran generasi pada hari ini, namun impaknya terpahat utuh pada sekeping batu sejarah. Di sinilah kampung Kuala Por, batu nisan Aceh kuno bersulur tulisan Arab Parsi menjadi bukti betapa agungnya peranan beliau sebagai tiang agama dan penasihat istana ketika syariat Islam mula diisytiharkan di bumi bertuah ini. Kini, masa telah berlalu, meninggalkan pusara sunyi di atas bukit kecil sebagai sebuah peringatan bahawa sebuah kehidupan yang diredai bukanlah pada megahnya nama, tetapi pada jejak dakwah yang ditinggalkan buat panduan ummah zaman berzaman.